Bekas suami kepada pelakon terkenal Liza Abdullah, Zulkifli Abdul Rahman, dilaporkan telah meninggal dunia pada malam Rabu sekitar jam 10.45 malam. Perkhabaran duka itu dikongsi oleh anak mereka, Nur Wafi Syahidah atau dikenali sebagai Nafiz, menerusi satu hantaran di Instagram story miliknya. Buat masa ini, punca kematian Allahyarham tidak dinyatakan. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Abah saya, Zulkifli Abdul Rahman, telah menghembuskan nafas terakhir pada jam 10.45 malam tadi. Dimaklumkan, jenazah akan dikebumikan pada jam 12.30 hari Khamis selepas dimandi dan disolatkan di sebuah masjid di Sentul. Jenazah akan dimandikan dan disolatkan di Masjid Amru Ibni Al-As, Bandar Baru Sentul, jam 7.30 pagi. Tulisnya, difahamkan jenazah kemudiannya dikebumikan di tanah perkuburan Raudatul Sakinah, Taman Selasih, dijangka sekitar jam 12.30 hari. Sebagai latar belakang, Liza dan Zulkifli pernah mendirikan rumah tangga selama 26 tahun sebelum berpisah pada tahun 2014. Sepanjang perkahwinan itu, mereka dikurniakan 4 orang anak. Meskipun sudah berpisah, hubungan kekeluargaan antara mereka masih terjalin erat. Pada sambutan Aidilfitri yang lalu, Liza turut menyambut Lebaran bersama bekas suami dan anak-anak mereka. Mereka juga dilaporkan mengenakan pakaian sedondon dan berkumpul di rumah bekas adik ipar di Alam Impian, Shah Alam.